sebab tadi semuanya macam rushing. Okey. So kita mintalah kepada dulang boy, pengantin lelaki dan pengantin perempuan, juga ibu dan ayah. Tengah makan. Okey, tak apa, kita bagi masa. Tapi kita bagi masa dulu tapi, sebab masih panjang lagi sebenarnya masa pagi ni. Ya. Okey, kita buat briefing sikit boleh tak? Boleh. Kita announcekan sekarang terus lah. Ya, baik. Okey, minta perhatian kepada dulang boy dan juga ibu bapa pengantin serta dengan pengantin. Kita akan buat short video sikit di mana pengantin lelaki dulu masuk, betul? Oh ya, pengantin lelaki perempuan dulu. Okey, boleh. Okey. Kita masuk, kita minta pengantin perempuan bersama dengan ibunda saja. Ibunda dan wakil kepada ayahnya. Boleh? Ibu saja. Okey, ibu saja. Ibu saja bersama dengan dulang girl. Dengan dulang girl. 3 Lebih kurang 3. Dulang 3. 3 berbalas 5. Okey. Lelaki bawa 3, perempuan 5 lah. Boleh misi? Kat misi? Kita dekat misi kita ni. 5 dulang. Perempuan 5, lelaki 3. Apabila 5 berbalas 3 tak silap. Perempuan 4. Oh, dekat sini salah lah ya. Perempuan 5, lelaki 4. Okay. Biasanya pengantin lelaki akan masuk dulu. Tapi hari ini kita buat, tapi hari ini kita buat lain punya tentatif. Okey, demi you all. Okey, gitu. Alright, ya kak. Okey, pengantin perempuan iaitu Fatin diiringi dengan ibu dan juga kakak dia Ida. Ida, are you clear? Ya. Pengantin perempuan diiringi dengan kakak dia dan ibu dia. Okey, kakak dan ibu. Okey, agak dah ada ke belum dulang-dulangnya dengan pengantin serta ibunya? Dah ada? Okey, boleh ambil dulang masing-masing dulu. Dan siapa nak buat record dah boleh standby. Dulang-dulang dan juga ibu pengantin standby perempuan. Di pintu utama masuk tu. Okey, bila kita umumkan pengantin perempuan masuk, pengantin perempuan terus duduk di bahagian perempuan atas kerusi, di mana ibu duduk di atas kerusi dan dulang tak perlu letak. Hanya pegang saja di belakang kerusi tu menyerong. Boleh Cuba abang Tanya tunjuk macam mana menyerong tu. Boleh? Okey, saya dengan kakak misi dah Abang ni mana minta izin. Okey. Okey, kakak misi ni nak jadi ibu ke je pengantin? Mesti dah jadi pengantin mesti nak watak muda. Abang sempat dia nak watak muda je ngelat ni. Okey, nak jadi pengantin. Okey. Aku bapak pengantin dah ambil lah watak tua ni. Okey. Watak tua. Okey, so pengantin duduk kat sini. Okey, pengantin perempuan duduk di sini. Mak dan ayah. Okey, mak ayah terus duduk di sini. Okey, itu di sebelah pengantin perempuan ya, betul. Sini perempuan. Okey, so yang dulang boynya duduk di belakang sini dengan keadaan serong gini. Okey. Faham semuanya. Pastikan keadaan dulang tu selaras. Ikut siku L. Apa lagi? Ambil lah. Mana dulang-dulang? Cuba bergaduh sekejap. Cuba bergaduh boleh. Mana dia? Dulang girl. Yang mana nak tiup tudung tu dah boleh tiup dari sekarang. Jangan depan kamera kan nak pu-pu. Tak ada. Dia tak ada 3 kali ulang Bila buka album, tengok kenapa bibir tutup muka. Dia okey. Jalan macam tu. Okay. Macam ni bang. Abang atur sikit bang. Sini. Terus ambil tempat. Terus. Ikut susunan, kalau boleh yang rendah, minta maaf, yang comel lah, yang comel ujung. Aku punya cover cakap rendah, sekali fotografer terus hembus rendah. Yang comel ujung sini. Cik pengantin dah speed. Pengantin dah okey, tak pensan okey. Okey. energi okey. Apa perasaan jadi pengantin untuk hari ni?
Pandai bang Okey. 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 Terus beratuh macam Lepas tu. tu kita minta yang ibunya Lepas nanti tu akan ini terus dia sini. Okey. dulang boy berbalas. Jadi yang ini kita tunggu umumkan dulu nanti. Umumkan bawa awak masuk dan buat benda perkara Kan yang betul sama. 3 betul. Satu lagi 4. Ya betul. Bawa Mana masuk. seorang lagi bawa So, kita ada tengah 4 makan. dulang. Tengah makan. Tak apa nanti awak Okey. boleh tu. Kenapa lakinya tak sampai lagi? Sabar. Sabar. Ni macam mana dapat gaji ni? Nak watak muda tapi nak cepat macam mana ni? Abang lah jadi dah jadi bapak tadi kan. Saya sebenarnya suami tak cuti. Sebenarnya saya biasa dengan akak ni. Dia ada seorang jururawat yang pernah merawat anak saya, isteri saya bersalin. Oh, ingat kalau awak sakit je terus pergi sana. Tidaklah. Tapi aku tengok muka dia pun aku rasa dah sihat dah. Oh, Alhamdulillah. Kan? Itu nama dia aura dia. Mana okey. lelaki dia minta maaf lah kalau gurau-gurau macam ni. Lelaki tak cuti. Kerja sian. Tak apa, bergaya sorang-sorang je. Tak apa. Okey, baik. Anak dia ada. Baik. Okey, faham tak kat sini? Okey, Sofi dan Fatin, okey? Sebelum saya rejectkan pengantin ni. Janganlah. Kita buat terbalik sikit lah Biasa lelaki masuk dulu tapi dengan keadaan macam gini kita buat just moment. Pengantin halau dia punya. Ingat L siapa buat tak betul saya akan bagi dia menyanyi. Okey, hari ni juga abang ada pertandingan karaoke Ya, dan kita dah ada pendaftaran sebenarnya. Jadi Lagu Madu 3. dah boleh cari lagu standby Dah. lagu. Nanti petang kita akan buat pertandingan karaoke. Okey tak? Kita dah ada peserta dah. Dah ada peserta. Ya lagu Allah. pun ada. Lajunya. Cuma peserta saya rahsiakan. Oh. Tajuk lagu Madu 3. Amboi, ini memang tau. Betul. Kita tengok siapa Okey. Okey, dah boleh standby. Okey, di mana untuk family yang tidak terlibat dengan perarakan terus. Boleh mengambil tempat duduk boleh lah. supaya kita nampak kelihatan. Family yang tak Tapi macam seronok pula kita gini bila benda macam ni macam satu ilmu yang kita rasa kita boleh belajar. Ya. Mana Acap standby untuk lagu kan bunyi lain pula. Okey. Acap main video. Okey, Dek. Untuk program ni kita buka selawat boleh? Okey, baik. Sabar. Cik dah tahu ke peserta dia, Cik? Dah tahu ke peserta dia? Oh, bayang dah ada okey. Cukup kuat aura pakcik ni. Bagus Cik sabar dulu, kasih madu dulu. Lepas madu pun kita raikan dengan lagu pengantin. Sabar. Abang kenal ke siapa ke bang yang nyanyi tu? Kenal? Dekat je, macam dekat je. Dekat je. Berpeluh terus bang Sabar bang Okey dah, saya serahkan kepada awak terus. Dulang tak nak depan ke? Belakang Belakang sebab nanti mak duduk. Baiklah. Saya mengikut perintah. Allah. Belum lagi. Aku nak cakap sikit. Tiba. Nampak? Orang ke laut menjala udang, petang hari pasang pelita. Yang ditunggu sudah pun datang, yang dinanti sudah pun tiba. Hadirin sekalian, majlis mengumumkan ketibaan bakal pengantin perempuan Fatin binti Muhammad
masuk perkarangan majlis bersama ibunda tercinta Wan Fatimah binti Wan Ismail dan kakak tercinta menuju ke singgasana. Dipersilakan. بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أزل العرب والعجم وإمام طيبة والحرم. Dipersilakan dulang girl memasuki perkarangan event hall Abang Tanjak. Sungguh harum masih bunga rampai ditumbuk putri cantik jelita. Yang ditunggu sudah pun sampai, yang dinanti sudah pun tiba. Seterusnya, mari kita sama-sama memberi tumpuan kepada bakal pengantin lelaki Muhammad Saufi bin Zazali bersama ayahanda bunda Encik Zazali bin Ismail dan Puan Naimah binti Maktub bersama dengan dulang boy. Dipersilakan masuk. Lemah gemalai kaki melangkah menuju masuk ke dalam dewan. Masuk ke majlis yang penuh secara, silalah duduk di tempat yang disediakan. Sudah lama langsatnya condong, barulah kini batangnya rebah. Sudah lama niat dikandung, baru sekarang diizinkan Allah. Orang memukat di tepi pantai, banyak dapat ikan tembakul. Yang kami hajat sudah tercapai, yang kami doakan sudah termakbul. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi dengan saksama kita dengarkan dan menjadi saksi sumpah dan janji yang sudah tepati dalam ijab dan kabul. Sekali lafaz telah pun bergelar menjadi suami dan isteri pasangan yang diraikan, Fatin binti Muhammad dan juga Muhammad Saufi bin Zazali. Selamat pengantin baru dan tahniah diucapkan. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan acara pembatalan air sembahyang untuk kedua mempelai yang diraikan untuk hari ini. Dipersilakan.
Sekarang sedang berlangsungnya acara penyerahan mas kahwin. Seterusnya pembatalan air sembahyang bagi kedua mempelai yang diraikan Fatih Nabi Muhammad dan pasangan syurganya Muhammad Saufi bin Sazali. Sungguh cantik mawar sekuntum penawar rindu sebagai ubat. Senyum putri jangan tak senyum, sudah pun sempurna segala ajaib. Anak muda mengail patin di tepi titi, senyum terukir pasangan pengantin tanda gembira penuh di hati. Alhamdulillah telah pun sempurna segala adat. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan ibu dan kakak kepada pengantin perempuan untuk mengambil tempat duduk berserta dengan dulang girl. Dipersilakan. Seterusnya, majlis mempersilakan ayah dan bunda pengantin lelaki berserta dengan dulang boy untuk mengambil tempat duduk. Dipersilakan. Okey, cut. Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama semua. Terima kasih, Alhamdulillah. Walaupun saya pun macam tergagap sebab dia kalau record memang macam ni. Okey, terima kasih kepada semua yang bekerjasama kata orang bersama-sama untuk pagi ni. Terima kasih. Dan saya ucapkan selamat pengantin baru kepada mempelai yang diraikan Gadang Fatin binti Muhammad dan juga Muhammad Saufi bin Zazali. Semoga mahligan dibina berkekalan. Amin.